Mahsuri. Di sebuah pulau Langkawi, Wan terus berjalan pulang melalui sebuah hutan, bertemu dengan seorang gadis bernama Mahsuri. Mahsuri dan Wan terus mendirikan rumah tangga. Mahsuri terkenal sebagai baik hati dan jelita. Aku akan melindungimu. Namun kebahagiaan mereka tidak lama. Kedah telah diserang oleh Siam. Dengan hati yang berat, Hati-hati Darus, aku menunggu kepulanganmu. Doakan aku, Mahsuri. Mahsuri menangis sedih. Munculnya Deraman, seorang penyair. Deraman mengajar kanak-kanak dan Mahsuri bersyair. Namun Wan Mahora iri hati terhadap Mahsuri dan menyebarkan fitnah terhadap mereka. Penduduk kampung mempercayai fitnah itu lalu menyerbu rumah Mahsuri. Mahsuri dan Deraman terkejut. Mahsuri dibawa pergi ke padang maksiat dan diikat. Dijatuhi hukuman bunuh. Aku harus menghukummu. Aku tak bersalah. Hanya tombak sakti yang mampu mengambil nyawaku. Pergi ambil tombak sakti di istana. Setibanya tombak itu, Mahsuri ditusuk dan darah putih mengalir dari tubuhnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mahsuri bersumpah, Langkawi tidak akan aman selama 7 keturunan.